Assalamualaikum Kak Long. Ya. Bagi saya set celup yang dalam talau je. Boleh. Set 5 dapat semua jenis tu ah. Betul. Alright. Udang. Estimate dalam banyak mana tu? Berapa ekor? Yang ni 5 ke 7 ekor tengok saiz. Kalau pula yang grade A punya yang peluk punya lah. Faham? Alright. Lepas tu ketam Kak Long akan buat 3 ekor. Okey. Ketam ni Kak Long buat 3 ekor. Alright. Lepas tu ikan. Kalau saiz kecil sedang tu Kak Long pukul 7 ke 8 ekor. Faham? Kan ada tak? Kan ada apa? Ini nasi dalam 75 dengan nak order ni. Kalau set dalam alright. Kau akan dapat semua jenis sikit. Ketam udang sotong ikan tak RM5. Kalau set dalam. Untuk set satu talam ni harga hasil 80 tapi Kak Long bagi 75 je. Seafood yang ada dekat kedai Kak Long. Antaranya kita ada ikan, kita ada sotong, ketam dan kita ada udang. Udang yang Kak Long guna ni udang laut hamba, bukan udang belah kolam. InsyaAllah yang grade A, AB dia campur macam tu lah. Okay. Ratakan semua bagi masuk dalam-dalam tu, tepung dia bagi kena semua. Tak sikit tak. Ada yang kami loh, macam ni ada. Kak Aziz dah dia. Kedai kami beroperasi dari pukul 4 sampai 10 malam. Cuti Isnin Selasa. Lokasi di Tanjung Dawai. Nama kedai Seafood Selur Tepung dan Mi Udang Kak Long. Kecil macam ni. Itu, Selur Tepung sekali itu. 20 tapi pakai udang fresh, bukan udang kolam, bukan udang belon tu. Okey. Yang 3 Selur Tepung ambil tak?